Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ke Masjidil Haram naik bas. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak naik soto salat di bumbung Masjidil Haram. InsyaAllah. Stok air zam-zam sudah kehabisan. Hari ini walau macam mana pun terpaksa datang juga. Sebabnya sepanjang berada di Tanah Suci ni, seboleh-bolehnya saya cuba minum air zam-zam tanpa meminum air lain daripada air zam-zam. Jadi air zam-zam yang saya diambil di Masjidil Haram sudah habis. Maka hari ini alhamdulillah sempat untuk ke Masjidil Haram salat subuh berjemaah. Semalam tak sempat sebab ditinggalkan bas. Kalau nak bagi sempat datang, dah turun pukul 3.30. Subuh masuk pukul 4:15 minit, lebih kurang macam tu. Kita naik bas belum pukul 3.45. Sebab bas apabila menghampiri pukul 4 pagi, bas tidak akan lagi meneruskan perkhidmatan. Kerana mungkin masih lagi ramai orang. Saya tak menyangkakan orang yang masih lagi ramai. Masya Allah. Mungkin ni bercampur dengan jemaah-jemaah yang datang umrah, yang mana sudah beberapa hari jemaah umrah sudah mula masuk untuk melaksanakan umrah melalui pakej-pakej yang pelbagai daripada syarikat-syarikat yang berbagai, daripada negara-negara yang berbeza, daripada seluruh pelosok dunia. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyuruh manusia datang ke Tanah Suci daripada seluruh pelosok dunia. Datang dengan unta yang kurus, ada min kulli fajjin amik, daripada seluruh pelosok dunia. Hari ini berkat doa inilah Tanah Suci Mekah tidak sunyi daripada dikunjungi orang ramai. Baitillah tidak sunyi daripada diziarahi, dikunjungi, didatangi oleh manusia di seluruh pelosok dunia. Masya Allah ramainya. InsyaAllah hari ini mudah-mudahan sempat naik soto. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita untuk naik ke soto ataupun maksudnya bumbung. Nak salat subuh di bumbung. InsyaAllah nak melakukan tawaf sunat juga. Datang ke Masjidil Haram ni, kita tak melakukan salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, tetapi disyariatkan kita tawaf 7 pusingan tawaf tahiyatul masjid, menggantikan salat sunat tahiyatul masjid. Di mana kita mari ke masjid-masjid yang lain.
Jadi mari Masjidil Haram ganti kepada salat sunat tahiyatul masjid adalah tawaf. Tawaf sunat tahiyatul masjid, insya-Allah. Tu orang jual, orang jual wakaf Al-Quran. Dia jual Al-Quran untuk diwakafkan. Kita boleh bagi, kita boleh beli. Yang kecil tu harga RM25. Yang besar tak pasti, RM35 ke. Kita boleh beli. Dan dia tolong kita untuk letakkan dalam Masjidil Haram. Kita hanya bayar sahaja. Ditandakan nama kita. Ini bahagian baru Masjidil Haram. Saya tak nak naik, saya tak nak masuk bahagian ni. Saya terus lagi menghala ke Darul Tauhid untuk masuk pintu 66. Kerana nak naik ke bangunan lama, nak salat di bahagian bumbung Masjidil Haram. InsyaAllah. Sebenarnya adalah hari-hari yang terakhir di kota suci Mekah sebelum berangkat pulang pada tanggal 12 hari bulan pukul 12 pagi, 12 tengah malam lah, 00:00 pada 12 tengah malam lah, pada 12 hari bulan tu, insyaAllah akan berangkat pulang ke tanah air. Sudah genap pada tanggal 12 tu sudah genap 54 hari saya bertugas di tanah suci Mekah. Pertama kalinya pada awal kedatangan saya diamanahkan untuk menjadi umrah pertama, petugas umrah pertama dengan seorang lagi sahabat yang sangat famous, Ustaz Firdaus, ataupun juga digelar Ustaz Rock, bekas yang lebih dikenali dengan Tawif Andalusia pada sebelum ni. Tapi sekarang berkhidmat dengan tabung haji untuk tahun ni dan mungkin bunyinya tahun yang akan datang. Dan seorang lagi ustazah yang juga masing-masing baru kali pertama tapi mempunyai pengalaman yang tersendiri. Ustazah ni Amrina, suaminya orang Arab Mesir, sudah berkahwin dah hampir 20 tahun tapi belum dikurniakan rezeki anak. Suaminya dia menetap di Malaysia, suaminya menetap di Jeddah kerana berkhidmat di Jeddah. Jadi setiap penerbangan yang datang dari Malaysia kami sambut di Masjidil Haram. Kami secara bergilir-gilir menyambut jamaah di Mataf, di tempat tawaf. Kadang-kadang banyak Ustaz Firdaus lah yang akan menyambut jamaah di Mataf kerana beliau mempunyai suara yang kuat. Saya akan jaga di lampu hijau di laluan ke basement untuk ke Safa. Saya jaga laluan tersebut supaya jemaah tak tersasar ke basement Masjidil Haram untuk melakukan sa'i. Sebabnya sebelum ni memang boleh dilakukan sa'i di bawah di basement, tetapi hari ini basement tidak lagi digunakan untuk dijadikan tempat untuk sa'i. Saya tak pasti ni adakah ini sementara ataupun dia akan kekal selamanya. Wallahu a'lam. Kerajaan Saudi ni dia boleh berubah. Jadi saya biasanya akan
memberi isyarat kepada jemaah-jemaah haji Malaysia yang datang untuk tidak masuk ke laluan tersebut dan menghalalkan mereka ke laluan sebenar, laluan di mana tempat untuk mereka melakukan sa'i, iaitu di ground floor. Walaupun sedikit mendaki untuk ke tempat tersebut, namun dia dianggap ground floor. Di bawah tu basement dah ditutup. Jadi sekarang saya sudah sampai di pintu 66. InsyaAllah untuk terus naik ke atas. Saya datang kali ini dengan beg saya ni yang penuh dengan botol-botol. Saya bawa ekstra lagi botol nozuli untuk air zam-zam, insyaAllah. Kereta Alhamdulillah. Tengok dia khas. Okay. Tingkat ni tingkat 1. Tingkat ini tingkat kedua. Tingkat kedua. Saya tak ramai orang duduk solat kat atas. Saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang di bawah ni tingkat 2, tapi dia anggap ni tingkat pertama, first floor. Mantap. Okey, ni first floor, mantap. Okey. First floor, boleh masuk first floor ni, tapi saya nak solat kat atas. Hari ni target saya masuk solat di atas. Okay. Saya menuju ke tingkat 2 lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, sekarang saya berada di rooftop Darus Sutuh, roof floor. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu rahmatmu, ya Allah. Nanti saya nak ambil air zam-zam di sini lepas maya lah. Sekarang ni tak ada orang tempat perempuan. Tak ramai. Okey, ke kiri ni untuk ke Mataf. Okey, kalau daripada sini kita boleh tengok Hotel Ancum, Hotel Hilton, Sheraton, Hotel Address, Darut Tauhid. Kita boleh tengok Makkah Tower, Hotel Menara Jam. Sini banyak hotel dalam ni. Paramount Hotel, Movenpick, Swiss Hotel, macam-macam lagi lah. Okey, yang di hujung ni Safrah, di mana biasa ramai jemaah Malaysia akan minat di sinilah kalau datang. Pakej 10,000, 9,000, 10,000 tu di Safrah. Okey, nampak sikit tu bangunan Istana Raja. InsyaAllah, Alhamdulillah. Belum lagi masuk waktu subuh, masih sempat untuk saya melakukan tawaf sunat tahiyatul masjid, insyaAllah. Kita tengok slipar dulu. Kat atas ni dibenarkan untuk kita memakai slipar. Ni tempat untuk kita salat nanti. Di Mataf pun tempat dijadikan tempat untuk salat juga. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah nanti tawaf wada saya akan lakukan di sinilah. Mungkin selepas Isyak, sebab akan berangkat meninggalkan tanah suci pada jam 12.30 malam. InsyaAllah. Okey, itu lampu hijau tempat di mana kita akan memulakan tawaf. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu bagaimana pemandangan daripada atas ni untuk
kita melakukan tawaf. Okey, itu nampak Kaabah. Pasal ni dia blok dengan ni ditempatkan polis. Kerana pengetahuan saya lah pernah ada orang yang terjun daripada tempat ni, pelik-pelik lah orang ni. Jadi begitulah. Nampak kan bagaimana ramainya jemaah-jemaah sedang melakukan tawaf di bawah. InsyaAllah, Masya Allah. Okey, saya teruskan tawaf InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat tu untuk ni istana deh. Bahagian istana nampak tak bangunan ni? Istana, surau istana nampak kat atas tu. Ada surau istana. Mereka yang berada di istana, dia salat berimamkan Imam Masjidil Haram hanya di bangunan mereka. Okey, ni Hotel Menara Chang. Ya, sebelah ni, sebelah kiri istana. Okey. Assalamualaikum. Sekian video saya untuk kongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.